Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan cara buat kari pap yang rangup dan sedap. Okey, mula-mula kita akan panaskan dulu minyak masak sebanyak 40 ml dan juga 30 gram margarin. Okey, sementara tu bolehlah sediakan 300 gram tepung gandum. Kemudian campurkan juga dengan 50 gram tepung beras. Okey, gaul-gaul kedua-dua bahan ni sehingga semuanya merata. Kemudian kita tuangkan margarin dan juga minyak masak yang telah dipanaskan tadi. Okey, ni masih lagi panas. Okey, gaul je pakai sudip sehingga dia jadi biji-biji kecil seperti serbuk roti. Kemudian bila tepung dan juga minyak tadi tu dah bersatu, bolehlah masukkan setengah cawan air sejuk peti ais. Okey, air ni kita masukkan sedikit demi sedikit dan uli. Kalau tepung tu masih lagi keras, boleh je masukkan air lagi dan uli sehingga dia membentuk satu dough yang tidak melekat di tangan. Okey, dah siap dah dough untuk kulit kari pap. Kemudian kita akan rehatkan selama 30 minit bagi dough ni dia akan jadi lebih lembut sebabnya gluten tepung tu dah terbentuk. Kemudian kita ambil sedikit bahagian dan bulat-bulatkan untuk dicanai nanti. Untuk setiap dough yang kecil-kecil ni tak perlu pun timbang, kita just cubit-cubit macam tu je sebab nanti akan dicanai nipis. Sebelum tu saya dah pun siapkan inti untuk kari pap, inti, kentang dan juga sardin. Okey, ambil sebahagian daripada dough tadi, kemudian kita gilis nipis. Salah satu tip nak bagi kulit kari pap kita nanti tu dia akan jadi lebih rangup, pastikan gilis kulit kari pap ni dia jadi betul-betul nipis, jangan tebal. Kalau tebal tu dia akan jadi serak minyak. Okey, dah siap gilis tu, letakkan kulit ni di atas acuan kari pap. Letakkan inti lebih kurang 1 sudu besar. Okey, lekatkan air sebagaikan bahagian tepi kulit kari pap tu. Kemudian kita tekan kuat-kuat. Dah dapat dah sebiji kari pap. Okey, ulang lagi langkah yang sama. Ambil satu dough tadi, kemudian kita canaikan sehingga dia jadi betul-betul nipis. Sediakan acuan kari pap. Kali ni saya gunakan yang acuan samosa segitiga. Okey, letakkan kulit kari pap tadi, letakkan 1 sudu besar inti. Sapu sedikit air pada bahagian tepi acuan tu. Kemudian kita katup acuan ni dan tekan rapat-rapat. Okey, buang lebihan tepung. Tepung ni jangan buang. Boleh lagi kita jadikan kulit kari pap. Okey, dah jadi dah kari papnya. Kemudian panaskan minyak dalam kuali. Minyak tu yang agak banyak. Dan pastikan minyak ni dah betul-betul panas, barulah masukkan kari pap tadi. Balik-balikkan kari pap ni supaya semua bahagian tu akan masak merata, dan bila dah kecoklatan tu barulah angkat dan toskan minyak. Okey, ni dia kari pap tadi dah pun siap digoreng. Ni separuh je digoreng, separuh lagi tu masuk dalam peti sejuk. Kulit dia memang sangat rangup. Tambahan daripada tepung beras tadi tu dia merangupkan lagi kari pap ni dan rasa dia pun sangat sedap. Senang je kan nak buat kari pap. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi. Bye.